Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah tisu tak basah. Macam mana tisu tak basah apabila dimasukkan ke dalam air? Jom kita kaji. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah jug berisi air penuh, gelas dan tisu. Langkah pertama, masukkan tisu ke dasar gelas. Langkah kedua, terlangkupkan gelas dan masukkan ke dasar jug dan lihat apa yang terjadi. Tisu tidak basah kerana terdapat tekanan udara di dalam gelas. Maka, apabila gelas diterlangkupkan, udara di dalam gelas menekan air ke bawah dan tidak menyentuh tisu. Selamat mencuba adik-adik!